That's why Rahmat cakap, rakyat Malaysia tolong tengok media sosial saya. Terima kasih, belajar dari kesilapan. Terima kasih Nizam. That's why ini yang saya nak. Anda dah kena sekali, ambil tu sebagai satu pengalaman hidup anda yang mendewasakan anda, menjadikan anda lebih bijak. Jangan kau dah kena, kau tambahkan lagi ketidakbijakan kau itu. That's why Rahmat kata, sebelum kena, sekarang ni anda tak kena lagi kan, anda okey. Anda tengok video-video saya, sebab saya dah jelaskan banyak dalam video saya. Saya buat video ni percuma untuk anda lihat, untuk anda belajar, untuk menambahkan knowledge anda. Saya dah cakap berulang kali, saya tidak ada menawarkan apa-apa perkhidmatan untuk mendapatkan kembali ganti rugi duit anda. Kalau anda tengok dalam media sosial atau anda dapat mesej yang menggunakan gambar saya, okey, cik nak dapat duit balik ke? Cik nak saya bantu cik ke dapatkan duit balik? Itu semua scammer. Scammer pakai muka aku. Orang banyak tanya saya, tuan ni nombor telefon tuan ke? Jawapan dia bukan. Saya takkan mesej anda. Dan itu bukan nombor telefon saya. Ramai orang DM saya, ramai orang tanya saya, tuan saya dapat mesej, saya tengok dalam media sosial, tuan yang promote dan menawarkan perkhidmatan untuk mendapatkan kembali ganti rugi duit kami yang dah kena scam. Cukuplah sekali anda kena scam. Sepatutnya bila anda sekali tu dah kena scam, sepatutnya anda dah terhantuk, anda kena sedar. Dan apa yang patut anda buat, bila anda kena scam, cepat-cepat anda ambil tahu, dapatkan info, knowledge tentang scam yang anda kena tu, supaya anda dapat something yang boleh membantu educate diri anda. Yang menyedihkan ialah apabila anda kena scam lagi sekali. Rahmat dah cakap, tanggungjawab saya sekarang ini adalah educate anda, memberi didikan, memberi ilmu, mencegah saya ke mana-mana orang ke tak boleh menawarkan perkhidmatan itu kepada anda, sebab duit anda memang dah tak boleh dapat balik. Itu sebab Rahmat cerita tentang tadi tu, bagaimana duit anda bergerak yang akhirnya pergi ke luar negara. Saya cerita tu nak bagi anda faham. Harapan untuk anda ingin mendapatkan duit balik hanyalah saya ni research saya buat, dapatan saya mungkin 5% saja peluang untuk dapat. Itu pun kalau selepas anda kena scam dalam tempoh 24 jam, anda segera hubungi National Scam Response Center 997. Nombor telefon dia 997. Anda call pusat panggilan tu, anda beritahu kepada mereka yang anda telah ditipu, anda masukkan duit ke dalam tu, akaun tu begini, dia akan trace. Okey, betul duit ni ada masuk kat sini. Apa yang dia buat, dia akan block akaun tu. Dan juga akaun-akaun penerima, second, third layer yang menerima duit daripada akaun tu pun dia block juga. Tujuan dan misinya ialah untuk memberhentikan pergerakan duit itu daripada pergi ke akaun scammer, supaya duit hasil penipuan itu tidak berjaya dimiliki, dinikmati oleh scammer. Itu tujuan dia. Dan bila dia dah block, katalah kau dah masuk 3K, kebetulan yang tinggal 1K, itulah 1K peluang kau nak dapat balik duit kau. Itu saja. Dia kata dia polis, atau dia kata dia menteri, atau dia kata dia daripada agensi mana-mana pun yang menawarkan perkhidmatan nak dapatkan duit ganti rugi anda itu balik, itu scammer. Apatah lagi orang yang menawarkan itu, dia mengkendakkan anda buat bayaran terlebih dahulu. Rahmat dah cakap, first kali Rahmat dah kata, Rahmat tidak menawarkan servis nak dapatkan duit anda balik. Saya dah cakap banyak kali. Dalam video saya pun saya dah cakap. Apatah lagi scammer yang menggunakan wajah saya itu, dia pula minta bayaran. Dia kata okey, untuk nak dapatkan duit awak balik ni, awak kena buat beberapa bayaran.